Orang Melayu yang berjudi pun ada. Oleh kerana melaratnya bisnes ini di kalangan orang Islam, di kalangan orang Melayu. Saya duduk di Sungai Pau. Di Sungai Pau tu kena mai ke Gurun ni ada sungai. Sungai muda lah, tapi kami panggil Sungai Jeniang. Titi tu Titi Jeniang. Lepas pada Titi Jeniang tu ada Jalan Kalai. Kampung tu kampung banyak lah. Itu dulu jadi port. Tapi bukan judi hak belesen ni. Judi belangkah, judi apa ni lah. Dia melarat sampai ke kampung-kampung lah. Kedai-kedai runcit di Jeniang tu ada jadi ejen. Ejen kepada judi belesen. Beli situ. Tapi nombor tu dipantak lah pakai SMS ke pakai apa. Dilantik. Kemudian tu melarat lagi. Lantik ejen masuk kampung lah. Pepek. Jual nombor. Macam jual ikan tau. Orang dah mungkin orang tak tahu. Ada ejen jual nombor macam jual ikan. Ada satu ketika polis rush tempat orang main judi. Kawan tu terjun sungai tu. Beberapa hari kemudian ditemuilah jenazah dia, mayat dia. Dalam genggang ada RM5. Mati. Kerana seberang sungai itulah lari pada polis. Ringankan beban kami, hulurkan semangat anda. Maklumat ada di bawah.